Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi lagi satu resepi kuih legend. Kuih koci. Mula-mula kita sukat tepung pulut ni sebanyak 2 cawan. Garam 1 sudu kecil. Okey, ni air pandan. Air pandan ni saya kisar pandan 4 helai dan santan cair sebanyak 1 cawan. Tetap paste macam ni lah. Okey, adunan kita dah pun siap ya. Lecin macam ni. Biarkan yang ni dulu, kita buat inti bulat-bulat. Intinya kita ni kita bentukkan bulat-bulat je supaya senang kita masukkan ke dalam adunan pulut, tepung pulut kita yang kita uli tadi. Macam ni. Bulat-bulat macam ni. Inti ni saya dah pernah tunjuk ya di video kita yang lepas-lepas. Nak tahu cara buat inti, tengoklah mana-mana video saya yang masak menggunakan intinya. Sama je. Dah siap kita buat inti, kita ambil adunan ni sebesar bola pimpong ni, besar ni. Tengah-tengah bulat macam ni untuk kita masukkan inti. Kita bubuh inti, kemas-kemas macam ni, macam kita buat kuih badak berendam macam ni. Okey. Daun pisang ni minyak masak, tersapu tengah-tengah ni. Memang kuih kita tadi, adunan kita tadi kita letakkan santan ya, tapi ni kat daun pisang kita sapukan sedikit minyak dan kita lipat macam ini. Nampak kosong macam tu bentuk pun. Kita masukkan adunan ni macam ni. Kalau buat koci leleh, nanti banculah santan, lepas tu tuang dalam ni. Macam ni. Dan kita lipat macam ni. Lipat macam ni. Ambil gunting, potong hujung dia dan kita sumbat dalam dia ni. Dalam lipatan yang kita buat mula-mula tadi. Dia jadilah bentuk macam ini. Okey, dah siap. Sekarang kita kukus selama 20 minit ya. Okey, dah pun siap kuih kita ya, dan kita keluarkan daripada periuk kukus. Ni dia. Ni dia rupa kuih koci kita. Cewah, bentuk piramid. Sekarang kita buka puasa sudah. Selamat mencuba ya.